Roosevelt baca, sejarah Shakespeare baca, sejarah Abraham Lincoln baca, sejarah George Bush baca, sejarah Nabi Muhammad tak tahu. Waktu Nabi Muhammad, waktu Yahudi Bani Quraizah dikhianati, mengkhianati Nabi Muhammad SAW setelah berlaku perang Khandaq. Waktu Nabi mula-mula sapa dia berlindung hari itu, Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Khaybar, Quraizah baik, Ghatfan baik, Quraizah, Bani Nadir dan sebagainya. Nabi buat perjanjian, kalau mu kena langgar perang, aku sokong. Dan kalau aku kena perang, mu kena sokong. Ya, naam, yes. Tapi bila mari puak-puak Ahzab langgar Madinah, Bani Quraizah di antara golongan Yahudi yang khianat. Kerana Abu Sufyan beritahu kepada Bani Quraizah, hei Bani Quraizah, puak-puak kami mari duit banyak, bawa mari kuda banyak, alat perang, bawa mari pedang banyak. Musakan Muhammad boleh apa? Musakan Muhammad ni miskin, yatim piatu, duit tak ada. Sokong aku boleh, aku piti, aku beri subsidi, aku beri duit ihsan apa semua sekali. Yahudi kata ya juga. Baik, dia pakai nak jadi dengan Nabi. Bila kena Nabi dengan Nabi, kebetulan dalam perang Ahzab ni, kira-kiranya benar Nabi, orang tu balik ke Mekah. Bila balik ke Mekah, Nabi kata, mari kita pergi ajar Bani Quraizah. Waktu Nabi sapa di perkampungan Quraizah, Nabi kata apa? Ya ikhwan al-qiradah, hei puak-puak kera. Bacalah sejarah. Ya ikhwan al-qiradah, hei anak-anak kera. Kasar apa lembut mereka. Kalau Nabi sebut kera pada orang, apa salahnya Allah sebut budak-budak pada Aminullah Dalawan? Apa tak pandai sungguh. Para hadirin sekalian, pentingnya kita perlu hidup dengan Islam. Dan Islam ni mencakupi dunia akhirat. Dan bekas Perdana Menteri Malaysia belum pada dia letak jawatan, waktu dia berucap dalam majlis OIC, dia sebut Yahudi ni memerintah dunia sebenarnya. Bukan memerintah Tel Aviv saja, bukan memerintah Palestin saja, tapi dia perintah dunia, tapi melalui proksi. Proksi makna wakil lah. Memperang sana mewakili aku berdaya, aku senjata. Oleh kerana dunia ni mengikut bekas Perdana Menteri kita diperintah oleh Yahudi, maka Malaysia yang jadi payah nak terima negara Islam ni kerana proksi juga dengan Allah. Pemikir ahli kajian Malaysia ni adalah golongan proksi bagi Yahudi. Bagaimana Yahudi tak setuju pada Quran, tak setuju pada negara Islam. Kalau tak percaya, cuba kita tanya Yahudi, mau nak negara Islam ke tak nak? Kalau tanya Yahudi, tak ada seorang abuk Yahudi setuju pada negara Islam. Jadi kalau ada orang Melayu tak setuju pada negara Islam, proksi Yahudi sah. Ini perkara yang kita kena faham. Selagi kita duduk atas bumi Allah, bernyawa bernafas dengan udara Allah, lagi kita makan nasi butir beras Allah Ta'ala buat, minum air Allah Ta'ala buat, dunia cahaya mentari Allah Ta'ala buat, udara Ta'ala buat, belah mana kita nak pandai-pandai buat peraturan kita sendiri, buat andaman kita sendiri, buat undang-undang kita sendiri. Kita mari di sini para hadirin semua, kalau kita pinjam kereta orang, kita naik tupan, naik kereta orang, driver kata duduk sini pakcik, baik taksi, baik kapal terbang, baik kereta api pun, bila kita menumpang barang orang, tumpang kereta api orang, tumpang kapal terbang orang, tumpang kereta orang, tumpang basikal orang, kita kena patuh pada kehendak Tuhan punya. Tuhan punya kapal terbang kata pakcik duduk sini, barang tak sini, kita nak kata tak boleh, tak payah tiket juga. Ialah tiket kali tu pakcik sewa lah, pakcik sewa kapal terbang saya, tumpang saya. Sebab tu orang panggil pakcik ni penumpang, saya driver ni penumpang. Kita ni penumpang Tuhan, penumpang bumi Tuhan. Bila kita